Dia main protection okey weh. Oh, 85mm 1.8. Dekat sikit. Okey, fizikal dia, kalau tulisan ni tak hilang, aku boleh bagi markah 9/10 sebab nampak tengok ni masih lawa tau. Yang ni AFS 85mm 1.8G, dia full frame. Full frame boleh pakai kat kamera crop, tak ada isu apa. Okey, lens dia ada net fungus, coating problem sikit, aku tak sure bercalak ke tak. Lens ni kalau ikut Eropah pernah kena buka. Okey, belakang pun ada habuk, ada fungus, ada haze, mungkin ada fog sedikit tapi minor lah. Lens ni confirm depan belakang pernah kena buka. Depan dia buka dengan cara yang meter tak betul, nampak kecederaan di sini. Belakang kantor kat satu skru ni. Satu skru ni tak cantik. Okey. Okey. Untuk 85mm dia ada dua version. Yang 1.8, 1D, 1G. G autofocus, D manual focus. Okey, kalau hangpa tanya aku suka yang mana satu untuk 025. Aku suka yang ni. Sebab yang ni dia senang fokus, senang dapat sharp. Kalau 85 1.8D yang dia bukan manual tapi body dia tak ada motor, dia kena bergantung kat body ada motor. Yang tu dia lambat sikit, dia bising sikit, dia senang out of focus. Yang tu antara penyakit-penyakit dia lah. Okey. Yang lain tak ada apa nak sembang pasal dia ni. Okey. Kalau hangpa ada masalah nak servis, nak repair, nak upgrade, nak tanya soalan dan sebagainya, okey. Nombor phone aku ada kat bawah, kat tepi, kat atas. Kena ingat satu benda, jangan call biasa, jangan call dalam bentuk WhatsApp, aku tak suka angkat. Apa message, voice message, text message atau video message, hantar ke nombor aku, insya-Allah aku jawab. Okey, hantar dalam bentuk WhatsApp, insya-Allah aku jawab, dan sabar. Dia ni second hand. Banyak kok. Dia ni second hand. Kalau zaman aku sebelum ni lah, 3-4 tahun sudah, 1000 plus minus. Untuk 2025, okey. Dia ni, kalau harga 1000 pun hampa boleh beli. Sebab apa? Dia antara lens yang sangat best. Contohlah hampa compare dengan 50mm 1.8 D atau G. Dia tu kena. Okey, kalau hampa compare dengan 50mm 1.4 D atau G, aku tetap vote dia ni. Dari segi bokeh, gambar, dia best lah. Dan dia telefoto. Kalau kata nak ambil half body atau full body, best. Okey. Cuma kalau kata nak pakai dia sebagai premier, nak pakai dia satu sahaja, nak buat job, wedding apa semua, tak sesuai lah kan. Sebab hang nak duduk jauh sikit. Okey, gambar orang, hang tak gambar seorang, gambar dua orang, ataupun 3 orang kan duduk rapat-rapat, dia lawa. Dia lawa. Nak ambil gambar 4, 5, 6 orang, boleh kan tak boleh. Hang nak jauh dengan subjek. Okey. Yang tu, sebab dia memang dicipta khas untuk portrait. Okey, senang kata antara salah satu lens yang apa wajib ada, kena ada lah kan. Sebab 85 1.8G, okey, ataupun dia tak kisahlah kan, dia tak mahal sangat. Dia kata affordable, mampu milik. Kalau 1.4 85 harga hampir triple. Okey, kalau baru dekat 5000. Jenuh kan. So kata kalau kata nampak tak ada, boleh cari dia. Sebab dia low light, indoor, outdoor, siang, malam, pagi, petang, pakai flash, tak pakai flash. Dia ni satu-satunya lens yang kata tak ada isu. Senang, mudah. Okey. Okey, dekat tu je aku share. So okey kan. Bye. Salam.